Bah. Assalamualaikum Umi, Abah, selamat happy anniversary. Semoga hubungan Umi dengan Abah berkekalan sampai hingga ke akhir hayat. Akak doakan Umi dengan Abah dimurahkan rezeki selalu. Kamu gaduh-gaduh lah. Gaduh-gaduh manja tu biasalah kan. Nama pun dah kahwin. Terima kasih sebab dah besarkan akak. Halalkan makan minum akak juga. Terima kasih. Happy anniversary. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kami ucapkan kepada Umi dan Abah. First of all, I want to wish for you guys is happy anniversary. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Kiha juga nak ucapkan kepada Umi dan Abah supaya kekal bahagia sehingga jannah. Jadi kalau korang gaduh-gaduh kecil tu, harap semoga boleh berbaik dengan rasa seikhlas hati. Dan kita tak nak ada gaduh-gaduh lagi kalau boleh. Tolonglah kekalkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Dan juga tolong beri kasih sayang sama rata kepada setiap anak-anak. Dan juga kita nak ingatkan sekali lagi supaya jika ada permasalahan tu, silalah berbincang dengan baik, silalah berbincang dengan adil, silalah berbincang dengan kata putus yang dua-dua boleh rasa senang hati. Janganlah memberi kemenangan kepada sebelah pihak saja. Bagilah kemenangan kepada kedua-dua belah pihak. Pastikan kedua-duanya rasa bahagia dengan keputusan yang diambil tu. Dia juga ingin ucapkan kepada you guys supaya kekal sihat, supaya kekal bertenaga, supaya kekal cantik seperti Kiha ini. Okey, sekali lagi kena ucapkan happy anniversary for you guys. Semoga sentiasa bahagia sehingga jannah. Okey, kita nak pertama gaduh-gaduh dah. Okey, itu saja daripada Kia. Love you guys. Sejati ayah ibuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut anniversary kepada Umi dan Abah. Semoga cinta berkekalan selama-lamanya. Baik, InsyaAllah semoga Allah merahmati dan memberkati keluarga Aisyah dan Mat Karimin Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Umi, Abah. Hari ini orang nak titipkan sesuatu untuk Umi dengan Abah. Tapi orang nak minta maaf sebab apa yang orang nak bagi ni bukan hadiah yang mahal, bukan juga ucapan yang sempurna. Cuma sekeping hati dari anak nombor 2 yang kadang nampak senyap, tapi dalam senyap penuh dengan seribu satu rasa. Ini Abah, orang nak ucapkan selamat ulang tahun perkahwinan untuk Umi dengan Abah yang ke-30 dan selamat ulang tahun kelahiran buat Umi dengan Abah yang merupakan antara orang yang paling penting dan antara orang yang paling istimewa dalam hidup orang. Okey, so Umi Abah sebagai anak nombor 2, orang tahu, orang sedar yang kadang-kadang kedudukan orang ni, kewujudan orang ni kadang tak berapa nampak. Okey, sebab apa? Sebab anak nombor 2 ni kadang-kadang dia tak selalu ke depan untuk ditonjolkan. Anak nombor 2 ni juga tak juga dikatakan ke belakang untuk dikatakan mundur. Tapi dalam konteks tu, dalam konteks tengah-tengah, bila kita berada di tengah di antara depan dan belakang, buatkan orang banyak belajar, buatkan orang banyak berfikir, buatkan orang banyak sabar, kuat dan faham akan keluarga kita, walaupun kadang-kadang rasa macam terabai. Okey,
tanpa orang lain sedar. Orang yang selalu cuba dan terus mencuba untuk buat yang terbaik, selalu cuba untuk bagi yang terbaik untuk keluarga, walaupun kadang-kadang tu rasa macam ini hanya sementara. Sebab apa sementara? Sebab kadang-kadang orang rasa orang kuat, orang mampu, tapi kadang-kadang orang hilang arah sekejap. Tapi jujurlah, orang tak pernah berhenti pun untuk mencuba, walaupun setiap perbuatan, setiap kata-kata, tingkah laku, setiap tindakan orang ni kadang-kadang boleh sama ada orang lain yang akan jatuhin kita, yang buat kita jatuh, ataupun kita sendiri yang tak kuat dengan cabaran yang kita dapat. Kita sendiri yang tak boleh nak tengok keadaan tu dan situasi tu. Contohnya macam kadang-kadang bila banyak kerja, orang rasa macam banyak benda orang lupa, banyak benda yang orang macam tak mampu nak buat. Kadang-kadang cuba untuk sabar, tapi ada satu masa terlepas juga malah. Sebab tu kadang-kadang rasa macam hilang arah sekejap. Jadi cakap kita boleh buat, tapi mulut cakap boleh, kadang minda dengan kita punya emosi yang kita cakap boleh. Tapi jujurlah, walaupun apa saja yang jadi, apa saja yang berlaku, orang sampai sekarang masih belum berhenti untuk mencuba untuk jadi yang terbaik, cuba untuk jadi anak yang Umi dengan Abah boleh banggakan. Orang tahu Umi dengan Abah penat nak uruskan banyak benda. Nak uruskan diri sendiri, nak uruskan keluarga, nak uruskan anak-anak, nak uruskan kerjaya. Ini sometimes orang nampak macam Umi dengan Abah penat untuk bersama. Tapi satu je orang nak Umi dengan Abah faham, Umi dengan Abah tahu, orang percaya yang rasa cinta tu masih boleh dipupuk kembali, masih boleh disemai kembali. Umi dengan Abah ingatlah macam mana cara Umi dengan Abah jumpa, macam mana Umi dengan Abah boleh jatuh cinta. Okay? Ada orang Umi dengan Abah, orang tak pernah nak minta apa-apa, terutama dari segi kemewahan, dari segi harta benda dan segala dan semuanya. Semua orang cuba untuk tunjukkan yang orang boleh buat seorang-seorang. Orang boleh buat sendiri kesihatan ke apa. Orang cuba juga, walaupun sampai rasa macam tak boleh. Tapi satu dia orang minta Umi dengan Abah, satu dia orang nak Umi dengan Abah nampak yang orang nak tengok keluarga kita ni bahagia macam orang lain. Okay, walau sekejap, walau sementara, tapi benda tu dah cukup untuk buat orang rasa macam bahagia. Dan satu lagi, orang mohon sangat dekat Umi dengan Abah. Umi dengan Abah doakanlah kesejahteraan orang dunia dan akhirat. Sebab kat mana orang berdiri sekarang, itu semua atas doa Umi dengan Abah, itu semua atas redha Umi dengan Abah. Sebab itulah permintaan orang yang paling jujur, yang paling orang nak dalam hidup orang. Apa yang orang dapat sekarang is not because of me, it's because of everyone pray for me, especially for my parents. Sebab tu kadang-kadang orang doa sangat dengan Umi dengan Abah, sebab Umi dengan Abah ada masa untuk adah tangan doakan untuk kesejahteraan dunia dan akhirat kita orang adik-beradik. Kalau orang doa, ya Allah Tuhanku, Kau lembutkanlah hati Umi dan Abahku, Kau satukanlah kasih sayang mereka dalam redha dan rahmat-Mu, Kau sejukkanlah langkah mereka, Kau ringankanlah beban kedua ibu bapaku, dan jika ada luka di antara mereka berdua, Kaulah yang sebaik-baik penyembuh. Umi, Abah, orang bukan anak yang sempurna. Orang masih tak mampu lagi nak bagi lebih.
Tapi orang bisa je. Kalau ada lebih, orang bagi lebih. Kalau tak ada, orang minta maaf saja. Sebab orang hanya anak nombor 2 yang terus mencuba. Orang bukan anak yang dah betul-betul percaya. Orang mampu lagi. Okey? Sebabnya orang cuma nak satu je. Orang nak jadi seorang anak yang Umi dengan Abah boleh banggakan. Sebab Umi dengan Abah bangga, Umi dengan Abah happy, Umi dengan Abah akan keluarkan kata-kata yang baik-baik. And that is a part of my successful actually. Okay. Wah, ramai pula orang kali ni. Okay lah. Kita cepat. Okay. Umi Abah, okay, akhir kata, selamat ulang tahun perkahwinan Umi dengan Abah yang ke-30 dan selamat ulang tahun kelahiran untuk Umi dengan Abah. Okay. So, orang harap program kali ni, trip kali ni, okay, Umi dengan Abah gunakan masa yang ada. Masa tak panjang pun, okay, program ni tak panjang pun, okay. Dalam masa yang singkat ni, Umi dengan Abah cuba berbincang, muhasabah diri. Umi dengan Abah cuba untuk betulkan apa yang kurang, tambahkan apa yang kurang, cuba berbincang, okay, berbincang menggunakan hati, jangan gunakan emosi, okay. Pastikan malam ni sebelum tidur dapat tidur dengan keadaan yang Umi dengan Abah dah bermulanya untuk rasa cinta yang baru tu, benih-benih cinta yang baru, okey. Sebab kalau kita ada pokok yang kita sayang, kita jangan tebang, tapi kita cuba untuk olah dia, kita cuba untuk baiki dia, okey. Supaya pokok tu kualitinya bertambah, okey. Pokok yang rendah, buah yang manis. Macam kita belajar sains. Nak masuk sains pula dah. Ngarut aku kalau ada orang macam ni. Allah macam kita nak pergi sini. Tiba dekat taman macam ni kan. Okey. Pastikan besok Umi dengan Abah bangun pagi, celik mata Umi pandang muka Abah, bangun pagi Abah pandang muka Umi. Ada rasa baru yang keluar. Ada keinginan baru, ada harapan baru untuk Umi dengan Abah. So, itu saja. Selamat ulang tahun untuk Umi dengan Abah. I love you. I love all my family members, my sister, my younger brothers and my younger sister, and I always remember who that always support me at the back. Okay, so that's all for me. Thank you so much. I love you, Umi Abah. I love you. Hidung pula, orang pula ramai yang mengganggu. Okay, saja. Bye. Assalamualaikum.